So saya tinggal seorang orang Malaysia kat situ. Kenapa Malaysia tak boleh dikumpulkan dalam satu kapal? Sebab kita adalah enemy state untuk Israel. Kita tak ada diplomatic punya ni kan. Malaysia tak ada diplomatic punya relation dengan Israel. So jika berlaku apa-apa, habislah satu kapal. Tak ada spare dah. Kita dipecah-pecahkan. Macam Tuan Musa dengan Ilya dengan Sul, mereka ditempatkan di kapal induk, which is kapal itu menyimpan banyak barang bantuan kemanusiaan dan bekalan-bekalan untuk kapal-kapal lain. Jadi dia memang kapal besar. Pure Rahmat diletakkan di kapal dia, fishing boat. Dia mula-mula dia seorang je kat situ. Lepas tu bila banyak kapal yang rosak, barulah dipindahkan ahli-ahli yang lain ni, peserta yang lain ni ke kapal-kapal yang ditetapkan. Macam saya, kapal Huga, daripada Barcelona saya dengan Mariam. Cuma sampai di Tunisia, Mariam tak dapat nak teruskan pelayaran sebab kesihatan dia yang tak mengizinkan. Jadi dia terpaksa berhenti di Tunisia. So saya tinggal seorang orang Malaysia kat situ.